Tahun 1994, Kampung Sanglang, Kedah. Malam itu sunyi, tetapi angin membawa bau cuka yang sangat tajam. Hasan, penjaga surau kampung, baru sahaja mengunci pintu selepas solat Isyak. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi dengusan kasar di atas bumbung zinc. Dia mendongak, cahaya putih pudar bergerak perlahan ke arah rumah bidan. Bau cuka bertukar menjadi bau hanyir darah segar. Hasan memberanikan diri berjalan ke rumah bidan yang sedang merawat wanita mengandung. Di celah pokok mengkuang berduri, dia nampak sesuatu yang basah dan berkilat tersangkut. Ia seakan usus perut manusia. Jantung Hasan berdegup kencang. Di tingkap rumah, kepala wanita dengan rambut panjang terurai meluru masuk. Mata merah menyala, organ dalaman berlumuran darah terseret ke dinding kayu. Hasan menerpa masuk dan segera melaungkan azan sekuat hati. Makhluk itu membalas dengan jeritan ngilu seperti bunyi kaca pecah, kemudian terbang pantas keluar dari tingkap ke arah hutan getah yang gelap. Esok pagi, penduduk kampung menjumpai lendir berminyak dan sisa daging tersangkut pada duri mengkuang di sekeliling rumah bidan. Jika anda terhidu bau cuka di tengah malam, jangan sekali-kali dongak ke atas. Kepala itu masih terbang. Signal Karat.